Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini hari kita ada sebuah Viva. Viva ni dia memang ada appointment dengan kita lah. Dia nak buat penukaran timing belt. Timing belt pun dah lama tak tukar. Untuk model Viva ni, kalau timing belt putus pun dia tak jejak dengan dia punya bal. Tapi enjin kena stok lah. Bukan dah buat memang ori-ori kilang. Kalau timing belt dia putus, Viva, kenari, kelisa, enjin stok dia tak kena bal. Sebab bal dia jauh. Jadi dia pun malas nak pening kepala walaupun dia tak kena bal. Tapi kalau putus sama juga, kereta akan breakdown juga. Bukan dia putus dia still boleh jalan, dia tetap breakdown juga. Jadi dia dah buat appointment kita. Dia minta kita checkkan sekali lah kereta dia ni. Sebab apa? Bila bawa ramai dia cakap belakang jejak. Kereta ni dia pakai spring sport, sober standard spring sport. Jadi bila mana spring sport pakai absorber standard, dia kurang match sebenarnya. Sebab apa? Absorber standard dia bukan heavy duty. Kalau heavy duty baru sesuai dengan spring sport, boleh pakai. Cuma kita tak dapat dia punya handling, comfort dia kita tak dapat. Sebab lagi satu, kereta ni memang tak ada buat apa-apa lah bahagian bawah. Dia minta kita checkkan, kita pun dah check. Apa yang kita jumpa untuk kereta ni, inilah dia dekat bawah ni. Yang punca jejak tadi tu berpunca daripada dia punya bush rally arm ni. Nampak tak ni? Dia punya bush dah terpiat, pecah. Ini kesan kita keluarkan lah. Bila dia dah terpiat macam gini, bila kita bawa ramai, lagi beban benda ni. Bila beban, memang jejak lah belakang. Getah ni tadi dah tak duduk betul-betul dekat position yang sepatutnya. Absorber dia ni dah lembut lah. Ada masa dia akan kosong, lepas tu baru ada balik. Maksudnya absorber dia dah lembut. Nampak? Dia memang nampak naik memang laju, tapi hakikatnya bila kita tekan, dia akan jumpa kosong, lepas tu baru berat. Dia tak bocor, cuma dia dah lembik. Bila kita tekan macam ni, dia akan rasa kosong, baru ada. Untuk kereta ni kita masukkan absorber KYB RS Ultra. Dia dah pakai spring sport, kita matchkan lagi dengan KYB Ultra. Tah ni tujuan ni kita letak ni supaya besi ni, coil spring ni tak jejak dengan absorber. Kalau kita mula-mula pasang memang dia tak bunyi. Nanti lama-lama dia akan bunyi. Sebab apa? Dia tak ada pelapis getah ni. Okey, untuk mounting dia ni kan, dah macam lonceng lah. Boleh dengar. Nampak tak? Tunggu nak tercabut je. Kalau untuk model Pro 2 ni lah, kebanyakannya kalau tukar absorber mounting, kita akan masukkan yang Pro 2 Alza punya. Kancil, Myvi, Viva, Beza, yang seangkatan dengan dia, yang mana boleh pakai, kita akan pakai yang Alza punya. Sebab apa kita pakai Alza punya? Alza punya lebih tahan. Yang kedua, dia jalan bearing. Dia tak macam ni jalan bush. Ni sampai masa nanti, kalau kita still pakai yang original punya, pakai 2-3 bulan boleh naik. Better kita pakai Alza punya, lebih tahan lama lah. Kita boleh tengok dia punya timing belt dia. Nampak tak tu? Dah ada kesan merekah. Nampak tak tu? Kesan merekah. Untuk bahan getah macam gini, bila kita pakai terlalu lama sangat, walaupun dia tak ada leaking minyak, tapi dia akan putus juga. Sebab apa? Dekat sini dia punya kilometer dia nampak ni 100. Recommend 100,000. Maksudnya bila kita lebih pakai 100,000 ataupun lebih pada tahun, memang bel ni tadi memang untuk putus tu memang
mudah. Sebab ada orang pakai sampai 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Tak boleh. Sebab apa? Benda ni part wear and tear. Sampai masa memang kita kena tukar. Macam kat sini, kalau tukar timing belt, kita di sini diwajibkan untuk tukar dia punya outside belt lah. Untuk model Pro 2 Viva, dia pakai 3. Alternator, power steering, aircon. Jadi dia sama. Baru, dalam baru, luar pun baru. Yalah, untuk mudah owner nak remind sendiri kan, nak tengok. Jadi dia pun taklah was-was. Sebab apa? Dia dah tukar semua bahagian bel. Ini adalah water pump lah. Kadang-kadang ada juga orang tukar timing belt tapi water pump pakai balik. Sebenarnya wajib kalau buat penukaran timing belt, water pump ni memang seharusnya selayaknya untuk kita tukar. Sebab apa? Benda ni dekat dalam. Kalau benda ni dekat luar, okey lagi. Benda ni dekat dalam. Nak tukar dia ni memang semua bahagian tepi tu nak kena buka. Kalau dia tak bunyi dekat bearing, dia akan keluar kat sini lubang ni. Sebab tu kita kalau kat sini bila buat penukaran timing belt, memang kita akan tukar water pump sekali. Dahsyat kereta dia nak jalan jauh ke, nak balik kampung ke, nak berjalan ke. Jadi kita tak nak isu-isu macam tu berlaku lah. Better kita tukar je sekali benda ni. Dia punya oil seal mestilah kita kena tukar. Ini untuk oil seal crank, ini untuk oil seal cam atas. Ini dia punya stopper head. Benda ni pun wajib tukar. Bila kita buat penukaran timing belt, stopper head ni jangan kita lupakan. Ini bearing timing belt dia. Kalau kita rasa ni pun dah ada rasa vibration. Maksudnya dia dah ada clearance pada bearing timing belt dia. Kita kena tukar sekali lah. Itu saja untuk perkongsian saya hari ni. Semoga ilmu ni bermanfaat. Mana nak servis kereta, mana nak repair kereta, mana nak buat under garage, terus WhatsApp, call nombor di bio.